Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'izam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa usratina wa qurabatina ajma'in, khususan ila hajatina wa khususan ila sayyidina wa syekhina syekh wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من المتقين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung muka surat 23. Qala musannif aw litanbihi li khissati qadriha indallahi ta'ala wa adami ridahu biha dara jazain li anbiyaihi awliyaihi wa awliyaihi bi'itibari ahwalihim fiha alaihimus salatu wassalam. Baik, kata dia yang keempat daripada tanda ataupun harus, dalil harus Rasul-Rasul itu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Dalam bahasa Arabnya disebut a'radul basyariyah. Yang keempatnya ialah untuk dia melupai, yakni bersabar dari keduniaan. Bukan. Yang keempatnya untuk mengingatkan rendah nilainya di sisi Allah Ta'ala dan ketiadaan redonya dengan pada negeri pembalasan bagi segala nabi dan walinya, dan mengambil kira keadaan mereka, salawat dan salam bagi mereka padanya. Baik, apa maksudnya? Maksudnya kalau kita lihat dalam Al-Quran, Nabi-Nabi dan Rasul ni juga menerima ancaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka itu melakukan kesalahan dengan Allah Ta'ala. Maknanya barang siapa yang buat kesalahan dengan Allah Ta'ala, dia tidak akan terlepas daripada kemurkaan dan azab Allah. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran, banyak tempat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu diberi ancaman.
jika mereka melakukan kesalahan. Tetapi itu adalah ancaman Allah sebagai nak menyatakan hikmahnya nak menyatakan kalau Nabi, Rasul lagi menerima ancaman dari Allah, apatah kita orang awam. Ya, kalau Nabi lagi Rasul pun menerima ancaman dari Allah, apatah lagi kalau kita. Iaitulah hikmahnya Allah Ta'ala jadikan Rasul dan Nabi-Nabi itu di kalangan manusia, yang mana mereka juga bersifat dengan sifat kemanusiaan, di mana mereka tak terlepas dari ancaman Allah. Itu yang keempat dinyatakan di sini. Tetapi para Nabi, para Rasul itu diberikan satu jaminan dari Allah, iaitu jaminan maksum. Apa itu maksum? Terpelihara daripada membuat dosa. Nabi-nabi dan rasul-rasul dalam bahasa Arabnya disebut al-anbiya wal mursalin. Mereka itu semuanya terpelihara bukan hanya daripada buat dosa. Benda makruh pun dia tak buat. Benda harus pun dia tak buat. Nabi-nabi dan rasul ini mereka hanya mengerjakan yang wajib dan yang sunat sahaja. Jadi kalau adalah di kalangan pendakwah-pendakwah hari ini mengatakan nabi-nabi ada buat benda harus, seperti kahwin lebih pada satu tu harus. Ini semuanya bukan dari ahli sunnah, barangkali Wahabiyah, ya, daripada ajaran Wahabi. Dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah, para nabi dia tak buat benda harus. Para nabi, para rasul dia tak buat benda yang harus. Baik, habis. Kita sambung yang di bawah. Wa yajma'u ma'ani hadhil aqaidi kulliha qawlu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Idh ma'na al-uluhiyati istighna'ul ilahi an kulli ma siwa wa iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Sekalian pengertian segala akidah ini terkumpul dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana makna uluhiyah itu ialah Tuhan yang terkaya daripada setiap yang selain daripadanya. Sedangkan setiap yang selain daripadanya memerlukan kepadanya. Baik, apa makna la ilaha illallah? Kita cerita sikit, kita ulang kaji. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad pesuruh Allah. Nampak macam mudah, tapi sangat payah. Nampak macam mudah, tapi sangat payah sebenarnya. Mudah yang kita sebut la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia mudah disebut tapi payah dipraktik. Apa makna la ilaha? La ilaha, tidak ada Tuhan. Apa maksud tidak ada Tuhan? La itu namanya la nafi li jinsi. La nafi li jinsi, maknanya la menafikan segala bagai jenis. Apa yang dari berjenis, maka itu ternafi pada makna ilahun. Apa juga perkara yang ianya dari jenis,
maka ia ternafi sebagai ilahun. Maka barang siapa menafikan Tuhan yang dipaham oleh orang kafir sebagai pengertian dalam makna la ilaha, maka tidak sah. Maka tidak sah. Sebab la itu bukan menafikan Tuhan yang dipaham oleh orang kafir. Sebab Tuhan yang dipaham oleh orang kafir itu ialah jenis. Ada jenis berhala, ada jenis yang mereka faham sebagai dewa. Contohnya hari ibu. Orang-orang barat dulu, dia percaya ibu yang mereka sambut itu ialah Dewi. Dewi Kayangan. Entah jerangkung mana entah. Dia kata tu mak dia. Maka dia kata itulah Dewi. Itulah ibu yang mereka sambut pada setahun sekali. Maka siapa yang menyambut hari ibu kerana ibu yang dipaham itulah Dewi yang dipaham oleh orang kafir ni, maka hukumnya haram. Itulah setengah ulama kata haram sambut hari ibu. Kalau ibu itu ialah ibu yang dipaham oleh orang kafir tu. Tapi kalau ibu tu ialah ibu mak kita, tak apalah, tu haruslah. Jadi ibu mana yang kamu sambut? Kalau orang Hindu, dia pun sambut hari ibu dia. Ibu dia nama Durga Purple. Satu Dewi. Dewi yang dipaham oleh orang-orang Hindu. Itu pun ibu dia. Siapa sambut yang tu, maka syirik lah. Haram lagi syirik. Jadi jangan semata-mata orang sambut hari ibu, kita pun sambut hari ibu. Ibu apa tak tahu. Kita orang Islam tak ada hari ibu, tak ada hari guru, tak ada hari bapa, tak ada hari apa, yang ada hari raya. Hari raya tertentu setahun 2 kali. Hari ibu tak ada hari. Hari ibu tu kena sentiasa meraihkan ibu. Tak boleh setahun sekali. Hari bapa begitu juga. Hari bapa pun begitu juga. Hari bapa tak adalah satu setahun sekali, ya tak ada. Hari bapa tu kena sentiasa. Hari-hari kena muliakan bapa. Begitu juga hari guru. Minta maaf tuan-tuan yang bagi WhatsApp saya sama hari guru, saya tak jawab. Saya malas. Saya tak berminat nak jawab. Ini saya nak khabar ni. Yang pertama, saya bukan guru pun. Tapi tuan-tuan panggil cikgu, siapa suruh? Saya tak suruh. Bukan? Kita saudara ya. Tuan-tuan saudara saya saudara tuan-tuan, betul tak? Kita ni orang Islam, ikhwanul muslimin. Kita tak ada guru, kita sahabat sahaja. Baik. Kalau guru sungguh pun tak adanya setahun sekali, dia kena sentiasa memuliakan guru. Kata seorang ahli sufi, semua orang yang kita lihat itu adalah guru kita belaka. Mak kita, mak juga dan juga guru. Dua dalam satu. Bapa kita, bapa dan juga guru. Anak kita, anak dan juga guru. Guru apa? Anak tu kadang-kadang menyebabkan kita ingat pada Allah. Ya, kata seorang ahli sufi, guru itu ialah apa jua yang kita pandang ingat kita kepada Allah. Itu guru kita. Kalau kita tengok dia ingat sport rim kereta, ya, kena tukar sport rim. Guru ya, guru sport rim. Baik, kita tak mau cerita yang itu, kita nak masuk sini balik. Cuma kita nak cerita tadi ni, jangan kita faham la ilaha tu menafikan Tuhan-Tuhan yang dipaham oleh orang kafir. Siapa memahami la ilaha itu tidak ada Tuhan, iaitu tidaklah
Tuhan yang dipaham oleh orang kafir itu ialah Tuhan. Siapa faham lagu tu, salah lagi tidak sah penafiannya. Jadi la ilaha tu nak nafi apa? Nafi yang tak berjenis. Nafi benda yang memang tak ada. Apa yang memang tak ada? Iaitu segala sifat mustahil bagi Allah yang kita belajar dalam sifat 20. Kita belajar sifat 20. La ilaha, tidak ada Tuhan. Maknanya apa? Tidaklah Tuhan itu bersifat dengan segala sifat yang mustahil baginya. Illallah, melainkan Allah. Ni melainkan Allah bersifat dengan segala sifat yang wajib ada pada dirinya. Itu maksud kata la ilaha illallah. La tu menafikan perkara yang mustahil bagi Allah. Jadi benda yang mustahil ni ada jenis tak? Benda yang mustahil bagi Allah ada jenis tak? Mana nak ada jenis? Sebab apa? Tak ada pun. Kalau tak pekong, ada. Ada mana? Ada di dalam kuil dia. Kalau dewa dewi, ada tak? Ada. Ada mana? Ada dalam pemikiran dia. Walaupun benda tu tak wujud. Ada dalam i'tiqad yang sesat dia. Walaupun benda tu tak wujud. Tapi kalau benda yang mustahil bagi Allah ada tak? Benda mustahil ni wajib kita i'tiqad. Perkara itu mustahil bagi Allah, mustahil adanya. 2 kali kena kata mustahil. Ya. Perkara mustahil ni kena kata 2 kali mustahil. Mustahil ada pada hak Allah dan wajib kita tolak perkara tu mustahil ada pada hak Allah. Pada hakikatnya memang tak ada. Kita pula kena menafikan benda tu memang tak ada. Hak Allah tu memang tak ada. Hak kita kena menafikan pula kata tak ada. Apa sebab kena lagu tu? Sebab orang kafir mengaku Allah Tuhan tu gini padahal tak ada. Nampak? Dia menafikan barang yang mengakui benda yang mustahil. Orang kafir dia mengakui benda yang mustahil. Kita orang Islam ni kena menafikan perkara yang memang ternafi pada hak Allah. Banding dengan orang kafir tadi, dia mengakui perkara yang ternafi pada hak Allah. Kita kena menafikan perkara yang ternafi pada Allah. 2 kali kena nafi. Satu ternafi, satu menafi. Ternafi tu hak Allah. Kita ni kena menafi pula. Orang kafir memang ternafi dah, tak ada hak kekurangan pada dirinya. Orang kafir kata ada pula. Jadi dia kafir sebab itulah. Sebab dia tak menafikan perkara yang tak layak pada hak Allah. Dia faham? Pening kepala ustaz ni belik-belik semua. Dia faham? Tak faham nak buat lagi sekali? Lagi sekali One more. Perkara yang mustahil itu memang ternafi ada pada zat Allah. Kita menafikankah ataupun kita tak menafikankah, perkara mustahil itu memang ternafi pada hak Allah. Faham? Faham? Baik. Apa pula tugas kita? Tugas kita mengakui perkara mustahil itu memang tak ada pada hak Allah. Pada hak Allah memang ternafi. Pada kita kena menafikan. Itu kata 2 kali nafi ni. Faham? Tak faham? Tak boleh faham? Ulang lagi? Ternafi tu hak Allah lah. Kita mengaku ke Allah tu Tuhan ke, kita tak mengaku kan memang Allah tu Tuhan.
Padanya ternapi sifat mustahil. Tugas kita ni pula nak jadi beriman, kena menafikan perkara yang tak layak bagi Allah. Kita kena menafikan segala sifat kekurangan itu. Menafi apa? Menafi sifat itu ada di zat Allah. Boleh faham? Jadi 2 kali lah nafi dia situ. Ya, perkara mustahil itu ternafi ada di zat Allah. Kita menafikankah, kita tak menafikah, memang sudah ternafi. Ya, Allah tu ada. Kita mengaku adakah, kita tak mengaku adakah, dia memang ada. Cuma siapa mengaku jadi mukmin, siapa tak mengaku jadi kafirin. Perkara mustahil ni memang tak ada di zat Allah. Maknanya ternafi ada di zat Allah. Kita menafikankah, kita tak menafikankah, memang ia sudah ternafi. Boleh faham tak? Boleh faham tak apa? Macam kita ngaji sifat salbiyah. Sifat salbiyah, salbiyatun maknanya penafian. Sifat salbiyah ada berapa? 5 bukan? Qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsi, wahda niyah. 5 betul tanya Pak Syekh. Pak Syekh mengaji lama. Dia mengaji kat kampung saya dulu lama dengan tok guru besar kampung saya. Apa nama? Syekh Ahmad. Syekh Ahmad Sungai Petai. Dia ahli majlis fatwa Negeri Perak. Tu pakar tauhid, pakar tasawuf. Sebab tu saya kena tanya dia. Pasal dia mengaji lama. Saya salah, dia kena tegur. Tuan Syekh. Jadi nak cerita apa? Allah Subhanahu Wa Taala ni dia bersifat dengan sifat salbiyah tadi. Salbiyah maknanya penafian. Salbiyah maknanya penafian. Salbiyatun bahasa Arab terjemahnya penafian. Penafian itu kata Pak Daen, kita nafikan dia, kita tu kena menafikan. Salbiyah tu kata Pak Daen ni siapa? Syekh Ismail Al-Makki Al-Mukarramah, seorang orang Fatani wali Allah yang mengajar di Masjidil Haram, wafat di Masjidil Haram, wafat di Mekah, makamnya pun di Mekah. Ya, seorang khalifah tarikat Syattariyah. Saya mengambil dengan guru saya mengambil dengan dia, Pak Daen. Pak Daen ni pengarang kitab Baquratul Amani. Kata Pak Daen, Allah Ta'ala ini, kita nafikah, kita tak nafikah, memang sudah ternafi sifat kekurangan pada dirinya. Memang tak ada. Maka dia tambah. Ulama dulu tulis salbiyah. Salbiyah maknanya penafian. Kita tu kena nafi. Kita tu kena nafi. Dia tambah apa? Salbiyah dengan makna insilabun. Siapa belajar bahasa Arab, insilabun tu maknanya ternafi. Kalau salbiyatun penafian, kalau insilabun ternafi. Ternafi ni apa dia? Kita nafikah, kita tak nafikah, Allah tu sudah ternafi. Ternafi apa? Sifat kekurangan pada dirinya. Memang tak ada sifat kekurangan. Siapa nak jadi beriman kena mengakui sifat itu memang tak ada pada diri Allah. Kita pula kena menafikan. Menafikan Allah tak berbilang-bilang, menafikan Allah itu berbilang-bilang, menafikan Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, menafikan Allah ada mula, menafikan Allah tiada akhir. Menafikan Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu.
Tu kita kena menafikan salbiah. Tapi kita nafi ke tak nafi memang sudah ternafi pada Allah Ta'ala. Tu insilabun. Insilabun tu ternafi pada hak Allah. Jadi salbiah tu pada hak kita. Kita kena menafikan benda yang tak layak itu, yang mustahil itu. Tu kata mustahil itu 2 kali tu. Ya. Mustahil itu 2 kali ada dalam kitab Arab. Ada orang buat satu kitab Arab. Minhajul Salam. Dia kata ada khamsun. Sebab mustahil 50. Ada 50 sifat wajib. Wajib dengan pun 50 jadi 100. Saya tulis 50 ya. Dalam kitab tu ada kata 100. Itu panjang bercara. Pasal tadi lah kena 2 kali. Satu pada hak Allah, boleh pada hak kita. Jadi dalam la ilaha itu tidak ada Tuhan itu, jangan dipaham menafikan Tuhan-Tuhan yang dipaham oleh orang kafir. Tidak sah penafian itu. Maka wajib kita ambil faham la ilaha itu ialah menafikan perkara yang tak layak pada Allah, iaitu segala sifat mustahil yang kita belajar dalam ilmu aqaidul iman, dalam ilmu tauhid. Jadi dalam la ilaha illallah itu terkandung di dalamnya 50 aqaid. Dalam la ilaha itu terkandung di dalamnya 50 aqaid. 50 aqaid ni kalau tuan-tuan dah tahu tak apalah, siapa tak tahu boleh buka FB pondok saya. Kan tak pakai FB pondok lah. Tuan-tuan cari dah sendiri. Pasal ada orang scam pondok saya. Pondok pun orang nak scam juga. Tak ada kerja. Baik. Jadi ada 50 perkara, 50 aqaid dalam la ilaha illallah. Dan di dalam Muhammadur Rasulullah ada 18. Semuanya jadi 68 aqaidul iman. Di 68 aqaidul iman ini terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang wajib ke atas tiap mukallaf mengenalinya, bukan mengetahui. Mengenali, mengetahui tak sama dengan mengenali. Dia tulis dalam matan Ummul Barahin ayya'rifa fi haqqi li maulana jalla wa azza. Ayya'rifa, ya'rifa tu maknanya mengenali, bukan mengetahui. Mengetahui orientalis pun tahu. Orientalis lagi hebat pada kita. Ada satu orientalis tu perempuan, nama dia apa? Saya tak ingat nama dia, lupa. Pasal dia kafir, tak payah ingat lah. Umur 80 lebih. Dia hafal tu si Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni ada 5 jilid tuan. Satu naskah, satu edisi 4 jilid. Satu lagi edisi ada 5 jilid. 5 jilid tu dia hafal. Dia kata dia khatam lebih 50 kali dan dia hafal setiap bab dalam tu. Kalau hafal Ihya Ulumuddin tentu dia hafal 68 aqaidul iman. Sebab dalam Ihya ada 68 aqaidul iman tu. Tapi dia tak Islam pun. Dia kafir sampai mati. Orientalis. Tu mengetahui tu tak? Jadi dalam tauhid tak dikehendaki mengetahui. Mengetahui Allah tu ada tak dikehendaki. Orang kafir pun mengaku Allah ada.
Dalam Quran dia kata, kalau kamu tanya siapakah yang menjadikan alam, tentu mereka menjawab Allah. Yaqulu Allah. Mereka mengaku Allah menjadikan alam. Bila tanya siapa orang Kristian ke, orang Hindu ke, pasal apa? Pasal asal-asal agama kafir yang daripada Islam. Mereka tersesat jalan lalu jadi kafir. Hindu tu dia kata agama tertua di dunia, asalnya Islam tu. Mereka tersesat daripada ajaran yang sebenar, lalu mereka mencipta agama Brahma. Dia ambil daripada nama Ibrahim. Dan dalam kitab Weda ada sebut isteri Nabi Ibrahim bernama Saraswati. Dia ambil daripada nama Sarah. Jadi maknanya bukan agama Hindu tu agama tertua di dunia. Agama tertua kafir di dunia, betul lah. Bukan agama tertua di dunia. Betul Nabi Adam agama apa pula? Sejarah kita ni banyak dah, betul lah. Sekarang ni banyak ahli sejarah pun dah ungkai balik. Sejarah Hang Tuah pun dah betul. Hari ni jumpa dah makam Hang Tuah ada kat Indonesia. Arkib negara-negeri Melaka dah pergi melawat. Dah jumpa dah makam Hang Tuah di Indonesia. Kat Pulau Bintan. Dekat Sungai Duyung, Pulau Bintan, Indonesia. Dekat Melaka ni ada satu. Saya pernah duduk kat situ, Taman Desa Duyung. Duyung juga. Jadi banyak sejarah-sejarah Malaysia ni telah diputar belik oleh penjajah. Diupahnya orang Melayu tulis sejarah Tatui. Agama Samawi 3. Itu adalah agama Islam. Apa dia? Yahudi, Nasara, Islam. Adakah Yahudi daripada langit? Adakah Yahudi itu agama? Yahudi bukan agama, Yahudi nama orang. Ada Nasara itu agama. Nasara bukan agama, Nasara nama tempat. Nama tempat kelahiran Nabi Isa namanya Nazrat. Diarabkan jadi Nasara. Nabi Isa pernah bersabda, nahnu ansarullah. Kami adalah pejuang agama Allah. Kata setengah ulama, Nasara tu ambil daripada sabda Nabi Isa, ansarullah tu jadi Nasara. Tapi bukan agama. Gelaran pejuang agama Allah. Baik nak. Jadi agama inna dina indallahil Islam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua yang bawa agama Islam. Tapi kita diputar belikkan dalam sejarah kita oleh orientalis sebenarnya. Sebab nak bagi kita ni lupa sejarah. Bila kita tak reti sejarah, kita tak tahu identiti diri, akhirnya kita kena tipu. Macam orang scam hari ni kan, dalam handphone. Tak tahu sejarah main mana lah WhatsApp ni. Ini main mana ni, kita pun tekan link. Tekan-tekan habis duit dalam bank. Tinggal RM15. Tak tahu sejarah, punca kena tipu. Itulah cerita. Lepas tu dipesan oleh polis, jangan tekan link-link yang datang sampai yang masuk dalam handphone. Kita tak tahu daripada mana. Itulah juga kita tak tahu sejarah. Kita kena tipu tuan-tuan. Nak ditipu sejarah, memang kena tipu hidup kita. Itulah. Jadi kita tak kenal siapa. Kerana kita kita olah sendiri agama yang kita duk anut ni. Kita olah sendiri. Bila kita olah sendiri, akhirnya timbullah agama baru kan. Apa nak? Abraham. Syria pun dah akui nak masuk. Geng Abraham. Menurutnya Abraham tu ialah daripada nama Nabi Ibrahim Imamuddin. Nak bagi kata apa? Semua agama serupa. Itulah ajaran Abraham. Indonesia pun dah terima separuhnya. Banyak negara-negara yang ramai umat Islam dah mengakui Abraham tu betul.
Agama semua betul. Indonesia ni lama dah terima Pancasila dah. Tuan-tuan tengok Pancasila Indonesia tu. Rukun negara dia bukan? Nombor satu pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya duduk Indonesia tu, ngaji sana kejap tu. Saya tanya orang sana, saya cikgu saya tanya dia. Apa maksud ni kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa bermakna semua orang Indonesia kena masuk Islam? Dia kata bukan. Habis apa maksudnya? Maksudnya orang Indonesia mesti beragama. Apa agama pun tak apa. Kerana semua agama betul belaka asal daripada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, betul aku tu pula. Jadi dia kata apa? Ni Tok Bu saya kata ni, Pak Kiai saya kata ni. Pancasila ni sesat, menyesatkan. Itu kata guru saya. Pancasila itu sesat, menyesatkan. Tengok cantik kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi makna dia sesat rupanya. Semua agama betul belaka. Sebab tu dia terima Abraham pun tetap heran lah, sebab sebenarnya dah lama dah mereka banyak yang faham begitu. Tuan-tuan pun mungkin pernah dengar kan, hari Jumaat akad nikah di masjid, hari Ahad akad nikah di gereja, cium perempuan semua. Itu dah lama dah yang tu. Saya pernah pergi satu tempat di Pekanbaru kat Sumatera. Satu rumah tu 3 agama. Ni bukan dengar cerita ni, saya tengok sendiri. Saya alami sendiri. Dalam rumah tu ada salib, dalam rumah tu ada tokong Buddha. Dalam rumah tu juga ada lambang Kaabah. Maknya semayang siap tekong ke? Bapaknya sembah Tok Pekong, anaknya pergi gereja Ahad. Tu kat Pekanbaru. Tu saya tengok sendiri. Masya Allah. Apa nak jadi? Pasal tak kenal Tuhan. Sebab tu dia kata ayyak rifa, bukan ayyak lama. Tuhan itu hendaklah dikenali, bukan diketahui. Diketahui je lagu tu Maka ayyak rifa, mengenali itu bukan hanya menghafal sifat matan umul barahin ni. Hafal saja tak jadi. Budak-budak saya hafal ni 40 hari dia hafal, ingat habis semua dengan makna tadi. Hafal saja tak jadi. Dia kena merasai. Tauhid ni dia ada beberapa tingkatan. Mula-mula kita jahil, tak erti apa. Lepas tu kita belajar jadi mengetahui. Mengetahui saja tak boleh, kita kena upgrade jadi mengenali. Mengenali macam mana? Mengenali ni ada beberapa peringkat, ada 3 peringkat. Yang pertama peringkat idrak di mata hati. Idrak ni apa dia? Ketimbulan di mata hati rasa takut dan harap kepada Allah asbab dari mengakui ketuhanan Allah. Maka harap, takut dan harap itu tak hilang-hilang dari hatinya. Itu namanya mengenali, bukan mengetahui. Kita tak rasa takut dan harap pada Allah, tu baru mengetahui. Orang tak mengenal, tak timbul itu. Bila timbul itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala lebih tinggi imannya. Jika dikehendaki Allah lebih tinggi imannya, baru dia masuk peringkat zauq. Zauq ni orang yang asyik dengan Allah. Rasaan, mengenali tahap 2. Mengenali tahap pertama idrak. Mengenali tahap kedua zauq. Mengenali tahap 3 fana. Mengenali tahap keempat majzub. Orang yang majzub ni orang muntaha. Orang yang dia dengan Allah rasa tak terasing. Buka surah Ali Imran ayat 90-91. Allah sebut ulul albab. Allah yang siapa mereka? Orang yang sentiasa ingat Allah dalam duduknya, dalam berdirinya,
dalam berjalannya, bahkan dalam tidurnya. Dalam tidur pun ingat Allah. Ini orang muntaha, orang yang mengenal Allah, darjah muntaha. Kita sekurang-kurangnya di sini idrak. Idrak pun kalau tak ada, bermakna kita ni bukan lagi darjah insan. Ni kata orang tasawuf, bukan saya. Darjah apa itu? Hayawanun natiqah. Kita semua ni hayawanun natiqah, tuan-tuan. Saya pun termasuk juga. Pasal apa? Gerti ngomong, tapi tidak ada rasa. Rasa ni belum ada. Itulah kata di akhir zaman, Nabi kata apa? Umatku paginya mukmin, petangnya kufur, malamnya mukmin, siangnya kufur. Ini dia. Iman naik turun. Pasal ini tidak ada. Idrak tu tak ada. Yang ada cuma mengetahui. Cumanya syukur Allah masih kekalkan kita dalam mengetahui itu, kita yakini. Tidak seperti kafir mengetahui tapi tidak meyakini. Sami'na wa asayna mereka. Kita masih lagi Allah Ta'ala sayang, dia bubuh sami'na wa ata'na. Cuma tak sampai darjah idrak. Jadi jangan rasa cukup dengan keadaan itu. Jangan tertipu dengan ilmu yang tidak sampai kepada arif. Wajib kita upgrade ilmu itu jadi arif. Jangan duk syok mengaji saja tapi terlupa jalan kesufian menuju kepada arif billah. Jadi tipu daya. Jadi bila tipu daya ni jadi apa? Ilmunya banyak menggunung tapi lalainya pun menggunung-gunung. Ilmunya banyak meninggi tapi hubudannya pun tinggi-tinggi. Tak ada mahabbah Allah dalam hati. Itu namanya mengetahui, bukan mengenali. Jadi tertipu selama hidup. Kamu tertipu dengan amal, tertipu dengan ilmu, tertipu dengan jubah serban. Tertipu dengan itu, tertipu dengan ini. Jadi dah gharar. Insanul gharar. Ya. Jadi ramai orang ya di akhir zaman terlupa akan jalan-jalan kesufian. Ilmunya tinggi tapi nya gharar. Amalnya banyak tapi nya gharar. Pakaiannya hebat tapi nya gharar. Kenapa? Kerana terhenti di atas mengetahui, tidak meneruskan jalan untuk mengenali. Tauhid yang kita mengaji ni teori sahaja, tuan-tuan. Umpama teori tukang rumah. Orang tu belajar tukang rumah di Institut Kemahiran Mara. Balik-balik jadi penyamun. Orang panggil dia tukang lah. Dia dapat sijil pertukangan rumah. Bukan 8A, 88A dia dapat. Punya hebat. Tapi balik ke rumah, dia bukan jadi tukang rumah, jadi penyamun, tukang pecah rumah. Bukan tukang rumah, pecah rumah. Orang panggil dia tukang rumah lah. Orang panggil dia apa? Tukang pecah rumah. Penyamun tarbus. Begitulah kita belajar tauhid. Belajar tauhid dah mahir dah ni. Cakaplah sifat ma'ani ka salbiyah ka ta'aluk lah apa benda semua dah hafal. Tapi dalam hati tidak ada al-khawf wal-raja' pun. Tak ada rasa takut pada azab, tak ada rasa harap pada rahmat Allah. Bermakna apa dah? Dia terhenti di atas teori. Tapi hari-harinya pembohong. Hari-harinya pembohong. Mulutnya speaking Allah, hatinya speaking dunia. Tu Nabi kata apa? Di akhir zaman, orang yang bercakap Islam itu, Islamnya tak sampai pun ke kerongkongan. Nampak? Kita ada di situ. Tuan-tuan saya tak tahu. Kalau saya rasa saya ada. Tuan-tuan saya tak tahu.
Jadi kita belajar tauhid untuk renung diri kita. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di akhirat. Kamu belajar ilmu untuk apa? Kerana dah ada ilmu, pergi ke mana? Allah dah tunjukkan kamu jalan, kamu berjalan ke mana? Jangan kita terhenti nyawa dalam keadaan kita belum mengenal Allah. Ya, nanti mati, mula-mula dia tanya bukan solat. Ada orang kata mula-mula ditanya solat. Dalam bab ibadah ya solat. Tapi mula-mula ditanya dalam bab akidah. Apa dia? Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Dan lepas yang tu baru dia tanya hak lain termasuk solat yang pertamanya. Ya. Dia tuan-tuan dirahmati Allah, solat rajin pun Tuhan tak dikenali. Syiah tak sembahyang ke? Syiah pun solat tuan-tuan. Syiah dia buat batu lagi. Tak di. Sakit tuan-tuan terima batu kan. Tu Syiah sebelah pakai batu lagi. Batu apa nama? Kerbala ke kerbau lah? Bukan kerbau lah. Orang Wahabi tak solat? Solat. Murji'ah, marji'ah tak solat. Musbihah, mujassamah tak solat. 72 kaum lagi tu solat semuanya tuan-tuan. Tapi terima tak? A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kita dua kata kita ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Mazhab kita Syafi'i. Tauhid kita Asy'ariyah Maturidiyah. Tasawuf kita Baghdadiyah. Dengan Ghazaliyah. Cek tengok Mu'tazilah. Cek tengok Mu'tazilah Jabariyah apa ada? Wahabiyah kena sebut lah. Macam mana tuan-tuan kita ya? Inilah yang perlu kita cek tauhid kita. Yang pertama, 68 aqaidul iman, tuntutan yang wajib kita tahu dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah tu, kita dah ingat ke belum? Dah hadam ke belum? Yang kedua, kalau dah ingat, kita sudah memulai perjalanan atau belum? Kalau dah memulai perjalanan, dah sampai mana? Dah sampai mana? Masih berjalan ataupun terhenti? Atau sudah tersesat? Kalau sudah berjalan, hampir sampai. Hampir tu di mana? Kita tak akan habis perjalanan tu. Jalan menuju Allah tak akan habis. Ya, orang-orang yang sampai darjah tajalli Allah di muka bumi, bila mereka wafat, dikebumikan di alam barzakh, mereka meneruskan munajat mereka sampai yaumul qiyamah, sampai masuk ke dalam syurga, masih lagi bermunajat kepada Allah. Tak habis-habis munajatnya. Kalau kita tidak sampai darjah munajat Allah di masa hidup di dunia, dikhawati di sana kita tak dapat nak bermunajat. Kalau kita tidak bermunajat di sana, tempat kita di mana agaknya? Wallahu a'lam. Maka fikir-fikir dan renung-renungkan dah. Tauhid bukan hanya ilmu. Tauhid bukan hanya mengetahui, ya, tapi merasai. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung tuan-tuan. Saya belum cerita lagi makna uluhiyah. InsyaAllah bulan depan kita sambung makna uluhiyah. Apa dia makna uluhiyah? Uluhiyah ala Wahabi tak sama dengan uluhiyah cara ahli sunnah. Siapa yang pernah belajar kat Kafar zaman Wahabi memerintah dulu. Zaman Wahabi memerintah. Dia kata uluhiyah itu ialah tauhid ibadah. Rububiyah ni percaya Tuhan yang bagi rezeki. Siapa saja percaya Allah lah bagi rezeki, dia ada tauhid rububiyah walaupun dia penyembah berhala. Pelik benar bunyinya kan. Wahabi dia membezakan uluhiyah dengan rububiyah. Ahli sunnah dia tidak membezakan uluhiyah dan rububiyah. InsyaAllah bulan depan kita sambung bab uluhiyah dan rububiyah. Ya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Allah.